أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. Syukur kita setinggi-tinggi dan selama-lamanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin, kerana dengan pilihannya juga izinnya dapat kita bersama-sama ditemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini untuk kita bersama-sama, saya sendiri khususnya dan juga kita semua, ayo bersama-sama kita azam untuk kita memasang niat yang sama, iaitu yang pertama, untuk saya dan kita ini membaca Al-Quranul Karim hanya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang kedua ialah marilah bersama-sama kita memasang niat untuk saya dan kita ini membaca dan memperbaiki, memperbetulkan kiranya ada kesilapan, kesalahan kita sebelum ini dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kita nak perbaiki, kita nak perbetulkan insya-Allah ke arah yang lebih tepat, ke arah yang lebih betul lah insya-Allah. Yang berikutnya, marilah bersama-sama kita niat untuk hadir ke majlis ilmu. Mudah-mudahan segala niat-niat yang telah kita pasakkan, yang telah kita simpulkan dalam hati kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sepanjang kita berada duduk di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kirakan setiap saatnya sebagai ibadah. Kerana niat ini amat-amat penting dalam setiap ibadah. Dia dapat membezakan adakah sesuatu yang kita lakukan itu ibadah ataupun langsung tidak dikira sebagai apa-apa. Itu rugi tu. Kadang-kadang kita buat ibadah tapi niat itu tidak dipasakkan, tidak diniatkan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, rugi saja ibadah kita tu. Baik. Maka marilah bersama-sama kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Kata Nabi, bacalah Al-Quran, mudah-mudahan Al-Quran itu menjadi pembantu, memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Nabi juga kata bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Nabi kata siapa yang membaca satu huruf daripada kalamullah, maka dia mendapat satu kebaikan, yang mana satu kebaikan itu diganjarkan, digandakan menjadi 10 kebaikan. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada malam ini untuk kita meneruskan ayat-ayat yang berikutnya dalam Suratul Bayyinah. Suratul Bayyinah. Dan esok kita dah akhir Syawal. Esok kita akhir Syawal. Raya yang pertama sudah selesai, pilihan raya semalam pun dah selesai. Alhamdulillah. Jadi kita sama-sama kita mendoakan mudah-mudahan pemimpin yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu Al-Fadhil Ustaz Yusri, diberikan bimbingan, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan tugasan dan tanggungjawabnya yang baharu. Kita doakan. Kut mana pun kata guru kami ialah alhamdulillah, yang naiknya setiap mana pun pilihan-pilihan kita, PRU ke PRT ke apa ke, pastikan kita sebagai orang Islam memilih seorang ahli syahadah. Ya, ini apa? Seorang yang mengucap 2 kalimah syahadah, seorang yang bibir dan mulutnya juga hatinya ada mengandungi kalimah
La ilaha illallah. Itu yang penting. Itu yang pertama dan terutama. Kenapa? Kerana menandakan dia Islam, menandakan imannya pada Allah Subhanahu Wa Taala dan pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan berikut-berikutnya, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan dia untuk memimpin kita sebagai rakyatnya di apa nama ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dunia. Ya. Baik. Ya Allah, kita masuk, kalau tak silap saya, pada ayat yang ke-6, betul? Innal ladina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin. Baik. Seperti biasa, saya berikan bacaan contoh terlebih dahulu daripada ayat ke-6 ini sampailah ayat yang ke-8. Kita ada 3 ayat ya, insya-Allah. Tapi ayatnya surah Al-Baqarah ni agak panjang-panjang. Jadi memerlukan perhatian insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu dzalika liman khashiya rabbah. Tuan-tuan dan puan boleh ikut bacaan saya insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Lagi sekali ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Baik, kita kupas dia, kita bedah dia di awal-awal tu. Inna, di situ in tu kena buat apa? Kena dengung 2 harakat.
Kenapa? Kerana hukum tajwidnya wajibal khunnah, wajib dengung. Ingat formula kita, bila bertemu ada dua huruf ini, salah satunya nun syaddah ataupun mim syaddah, maka hukumnya kena didengungkan, bacaannya kena didengungkan dengan kadar 2 harakat. Dalam perkataan ini hukum tajwidnya ialah wajibal khunnah, wajib didengungkan. Baik. Innallah, keduanya masukkan ke lam tu. Sebab apa masuk ke lam? Sebab lam tu ada sabdu di situ. Baik. Innallah, gitu. Innallah, zi tu ada ya kosong di situ. Mad asli mutlak, panjang dua harakat. Nakafaru, ru di situ pun panjang 2 harakat juga, mad asli mutlak. Ada pula alif di situ. Alif tu ada di atas dia tanda sifar, sifrun. Sifrun ini salah satu, dia ada 2. Yang ini sifrun namanya sifrun mustadir. Sifrun mustadir ini kalau kita berhenti ke, kalau kita wasal ataupun kita sambungkan, dia tidak ada pada bacaan, tetapi hanya ada pada tulisan. Jadi janganlah baca kafaru, tak ada. Teruskan saja. Baik. Min ahlil kitabi. Min di situ, nun tu ada tanda mati. Ingat formula kita. Bila nun atau mim yang ada tanda mati di atas dia, maka bacaan kena dibaca secara jelas, terang dan nyata. Tak bolehlah baca lawannya, iaitu didengungkan. Tak bolehlah. Sebab apa? Sebab ada tanda mati. Kalau nak dihuraikan dalam lagi, kenapa? Kerana nun mati itu selepasnya bertemu alif dan hamzah di situ, maka hukum tajwidnya jadi izhar halqi. Izhar maksudnya apa? Jelas. Jelas. Baik. Jadi bacaannya kena jelas. Min ahlil, tak boleh baca min ahlil salam. Dia kena baca jelas. Min ahlil, ha di situ ha bulat, ha gelap. Ahlil kitabi, tidak boleh dibaca ha dengan ha tulas. Jadi ahlil, itu salah kerana dia bertukar huruf. Baik. Ahlil kitabi, ta di situ 2 harakat panjang, ada alif kecil. Biwal musyrikina, wal wal di situ masukkan ke lam yang mati itu, tapi jangan dilantunkan. Wal salah wal musyrikina, ki di situ panjang 2 harakat, mad asli. Nafina, fi 2 harakat panjang juga, na 2 harakat panjang juga, mad asli. Ri jahannama, tu nampak ada nun, ada syaddah ataupun ada sabtu di situ, maka wajibal khunnah, wajib dibaca secara dengung 2 harakat. Baik, cuba ikut saya. Nari jahannama, nari jahannama, nari jahannama, nari jahannama. Alhamdulillah. Baik. Khalidina, kha panjang 2 harakat. Lidina, di situ panjang 2 harakat. Nafiha, di sini kena perhatikan. Fi itu panjang 2 harakat. Ha tu pula berapa nak dipanjang? Berapa harakat panjang? Dia ada tanda ombak kan? 4 atau 5? Bismillah. Tetapi kita tengok pula di atas dia tu ada tanda waqaf yang membolehkan kita waqaf. Baik, uraian dia macam ni. Fiha ini hukumnya ialah mad jaiz munfasil.
Apa maksud mat jaiz munfasil? Mat jaiz munfasil terjadi apabila ada huruf mat yang di atas huruf mat itu ada tanda mat. Macam ni lah. Huruf mat dia apa? Alif. Di atas alif itu ada tanda mat. Bertemu hamzah dalam dua kalimah berbeza, tu mat jaiz munfasil. Okey, kita tengok pula, kita buktikan. Betul tak? Fiha ni satu kalimah, bertemu hamzah dalam kata. Bertemu yang bawah tu ulaika kan. Tapi dia bertemu dalam dua kalimah berbeza. Fiha satu kalimah, ulaika satu kalimah. Baik. Itu pertama. Lepas fiha, lepas alif yang di atas dia ada tanda mat tu, ada pula tanda waqaf di atas dia, ada tanda jim kecil kan. Maknanya kita boleh berhenti. Baik, kena ingat yang ni pula. Mat jaiz munfasil ini apabila wasal, maksudnya bila kita sambungkan bacaan, barulah bacaan dia tu menjadi 4 atau 5 harakat. Tapi kalau kata kita nak waqaf, contoh macam ni, maka bacaannya cukup sekadar 2 harakat. Sebab tu dengar imam-imam baca tu, kalau jumpa mat jaiz munfasil macam ini yang boleh waqaf, kebanyakan mereka akan baca 2 harakat saja. Fiha, cukup. Kalau sambung khalidina fiha ula, baru dia sambung, baru dia panjang gitu. Contoh saya bagi bacaan ni. Baik, saya wasal ataupun saya sambung. Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu sambung dia jadi 4 atau 5 harakat. Tapi kalau berhenti khalidina fiha, cukup. Ulaika hum syarrul bariyah. Gitu. Boleh Baik. Jadi tengok huraian yang berikutnya. Ulaika. Yang ini ula tu ada alif kecil, di atas alif kecil ada tanda ombak, tanda mat. Ika, dia bertemu hamzah tak? Bertemu dalam satu kalimah. Maka hukum tajwidnya mat wajib muttasil. Yang tadi itu mat jaiz munfasil, bezanya bertemu hamzah dalam 2 kalimah berbeza. Kalau mat wajib muttasil dalam satu kalimah yang sama. Ni ulaika satu kalimah yang sama, dia bertemu dalam satu kalimah yang sama. Baik. Ini 4 atau 5 harakat. Hum, ulaika hum, di situ HUM, hum. Mim tu ada tanda mati, maka bacaan kena jelas. Izhar syafawi hukum. Syarrul bariyah, yang pertama masuk ke syarrul. Syarrul bari masuk ke ya pula. Bariyah, di hujung tu ta marbutah, dia jadi ha sebab kita waqafkan. Kita baca lagi sekali. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab, wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Alhamdulillah. Kita tengok ayat ke-7. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum
Innal ladzi. Innal ladzi macam tadi kena didengungkan innal. Cuba. Kemudian masukkan ke lam tu, sebab lam tu ada syaddah, ada satu. Ladzina, di situ dua harakat panjang. Amanu, di situ pun dua harakat panjang mad asli. Manu, nu dua harakat panjang juga mad asli. Wa amilus shad, masuk terus ke shad di situ. Wa amilus shad, cuba. Wa amilus shad. Wa amilus shad. Shad di situ pula panjang dua harakat. Lihati, salihati, cuba. Ha tu ha pedas kan, ha ain. Salihati, cuba. Salihati. Sa tu dua harakat. Liha, ha tu pun dua harakat. Ti'ula'a, di situ jangan panjangkan walaupun ada waw. Kenapa? Kerana waw itu tidak kosong. Waw itu di atasnya ada sifrun mustadir, sifar yang ada condong di situ. Abaikan, ya. Abaikan pada bacaan, tetapi dia ada pada tulisan. Tapi tidak panjang, satu harakat saja. Ulaika, dia tak ula, itu salah. Dia ula, la tu pula 4 atau 5 harakat. Mad wajib muttasil kerana bertemu hamzah berikutnya dalam satu kalimah. Cuba. Ulaika, ulaika hum khairul bariyah. Hum khairul bariyah. Ulaika hum khairul bariyah. Ulaika hum khairul bariyah. Hum di situ ada juga mim mati, ada tanda mati, maka bacaan kena jelas, izhar syafawi. Khairul, di sini kha di situ tebal dulu, ya tu nipiskan. Ada jadi macam khairul bariyah. Rul di situ masuk terus ke lam yang mati. Khairul, cuba. Khairul. Khairul bariyah. Khairul bariyah. Alhamdulillah, kita baca penuh. Innal ladzina amanu. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati. Ulaika hum khairul bariyah. Ulaika hum khairul bariyah. Di sini sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Nabi pun kata dalam hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu ialah manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Baik. Ini kalau nak bagi nama anak, elokkan ni khairul bariyah. Siti khairul bariyah, Muhammad khairul bariyah. Boleh? Jangan bagi syarrul bariyah. Syarrul bariyah di atas tu sejahat-jahat makhluk. Tersilap dengan kan. Mau dengar Arab je, sedap namanya kan. Nama kamu apa? Syarrul bariyah. Sedap nama kamu. Maksud tu tak kena. Syarrul bariyah tu sejahat-jahat makhluk. Ni ayat yang sebelum tu kan. Innal ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikina fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu akan ditempatkan dalam neraka jahanam. Kekallah mereka dalamnya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk. Nak bagi nama anak yang berikutnya itu khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Baik. Jazaohum, ayat ke-8 terakhir.
Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Ayat ini agak panjang dan mengandungi pelbagai hukum tajwid yang istimewa. Tengok ya. Yang pertama, jazaa'uhum. Za itu zai, za ada nasiran. Jaza bukan jaza, itu zal, jadi zai. Jaza itu panjang 4 atau 5 harakat, mad wajib muttasil. Mim mati, ada tanda mati, maka bacaannya kena jelas, izhar syafawi. Jazaa'uhum 'inda, nampak tu nun mati. Nun mati yang tak ada tanda mati. Faham kita sebelum ni formula, bila nun mati atau mim mati yang tak ada tanda mati, maka bacaan kena dengung. Baik, tengok kenapa dia dengung. Inda, nun mati bertemu dal, ikhfa hakiki. Rabbihim masuk ke ba. Rabbihim, cuba. Rabbihim. Baik, him di situ pun ada mim mati yang ada tanda mati, baca kena jelas, izhar syafawi. Izhar syafawi ini salah satu daripada hukum dalam keluarga mim mati. Mim mati ini ada 3 cabang hukum tajwid. Pertama, idgham mithlain, mim mati bertemu mim, satu je huruf dia. Kedua, ikhfa syafawi, iaitu mim mati bertemu ba, satu je huruf dia, mim dengan ba tadi. Mim tadi idgham mithlain, kedua ba tadi ikhfa syafawi. Yang ketiga dia paling banyak huruf, iaitu izhar syafawi. Izhar syafawi hurufnya ada 26. Nak paling mudah ingat yang 2 awal tadi. Keluarga nun mati, mim mati bertemu mim, idgham mithlain. Mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi. Mim mati bertemu selain mim dan ba, izhar syafawi. Bukti dia ni, nampak? Mim mati bertemu dengan jim, selain mim dan ba, selain kan? Maka izhar syafawi. Bila izhar syafawi maksudnya apa? Izhar jelas, bacaannya jelas. Gitu dia punya huraian. Baik. Jannatu, ni ada 2. Jan yang pertama tu kena dengung sebab kewajipan ghunnah. Na tu pula panjang 2 harakat. Jannatu, cuba. Jannatu. Ad, itu ada qalqalah sughra. Ad, cuba. Ad, ada lantunan. Qalqalah tu maksudnya lantunan. Adnin tajri, cuba. Adnin tajri. Nin tajri itu dengung 2 harakat. Kenapa? Kerana ada tanwin 2 baris di bawah yang tidak selari bertemu ta, hukumnya jadi ikhfa hakiki.
Tajri, cuba. Jim tu kena dilantunkan. Sebab apa? Qalqalah. Tajri, cuba. Ri di situ panjang 2 harakat. Min tahtihal anhar, cuba. Min taht di situ nun mati, tak ada mati, bertemu ta, ikhfa hakiki, dengung 2 harakat. Tihal an, masuk ke lam. Tihal anhar, an di situ pun nun mati, ada tanda mati, maka dibaca jelas. Ha di situ panjang 2 harakat. Cuba. Min tahtihal anhar, baik. Khalidina, kha tu panjang 2 harakat. Di tu pun panjang 2 harakat. Nafiha, fi 2 harakat panjang mad asli. Ha di situ 4 atau 5 harakat mad jaiz munfasil kerana bertemu hamzah dalam kalimah yang berbeza. Abada, da di situ kalau berhenti, kebiasaan orang berhentilah di situ. Abada, da tu kena baca macam mana? Panjang 2 harakat. Abada di situ. Kenapa hukum di situ mad iwad jika berhenti, jika waqaf? Baik. Contoh macam ni. Khalidina fiha abada, dia berhenti, maka panjang 2 harakat. Kerana terjadinya hukum mad iwad. Mad iwad ini terjadi bila? Apabila ada huruf yang berbaris tanwin 2 baris di atas, 2 baris bawah tak terlibat, 2 baris depan tak terlibat, hanya 2 baris atas sahaja. Maka huruf yang 2 baris di atas ini dia berada di akhir ayat ataupun dia berada ketika kita nak waqafkan bacaan, berhenti bacaan. Macam ni, kita nak berhenti bacaan. Sebelum tu ada huruf yang 2 baris di atas, maka kita jadikan dia 2 harakat, gantikan dia dengan alif. Jadi fiha abada, gitu. Tak boleh baca fiha abada, tak boleh juga. Fiha abada, salah juga. Dia kena panjang da tu 2 harakat. Kecuali ada satu huruf sahaja yang tidak terlibat dengan mad iwad, walaupun huruf ini ada 2 baris di atas di akhir ayat atau sebelum kita berhenti, atau kita berhenti ni kan, satu huruf tidak terlibat, iaitu huruf ta marbutah. Ta marbutah tidak terlibat dengan mad iwad. Baik. Huruf lain terlibat, macam ni huruf dal terlibat. Baik. Tapi kalau sambung tak terjadilah mad iwad. Dia jadi apa? Dia jadi idgham bila gunna. Dia masuk ke ra. Contoh bacaan dia jadi macam ni. Khalidina fiha abadan radiyallahu. Nampak? Dia idgham bila gunna. Idgham maksudnya apa? Memasukkan. Masuk ke mana? Masuk ke ra di situ. Kalau tidak berhenti. Kalau berhenti tadi jadi mad iwad. Kalau teruskan jadi idgham bila gunna. Di sini saya kena terangkan sebab di sini dia beritahu hukum dia ialah idgham bila gunna saja. Tapi dia boleh jadi 2 hukum, iaitu mad iwad satu lagi jika berhenti. Di situ. Itulah kayanya Al-Quran. Banyaknya ilmu dalam Quran. Radiyallahu, cuba. Radiyallahu, la di situ panjang 2 harakat, lafzul jalalah. Hu anhum tu nun mati tu ada tanda mati, mim tu pun ada tanda mati, dua-dua dia jelas.
Cuma tengok ni, nun mati tu anhum kan, anhum tu nun mati. Dalam keluarga nun mati lah, hukumnya ialah apa? Izhar halqi. Hum itu mim mati. Dalam keluarga mim mati, hukumnya apa? Izhar syafawi. Di situ bertemunya dua, izhar halqi ada, izhar syafawi pun ada. Baik. Waradu'an. Waradu'an. Ha di ujung tu bagi dengar sikit sampai ke makhraj dia. Waradu'an. Di situ. Zalika, yang ni zal. Zalika, roll sikit. Zalika, zalika liman. Man di situ izhar syafawi juga, izhar halqi. Izhar halqi nun mati. Khashiya rabbah. Rabbah di situ masukkan ke ba. Rabbah, cuba kita baca penuh. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu. ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Allah izin kita selesaikan suratul Bayyinah dalam 2 pertemuan, dan insya-Allah pertemuan yang berikutnya mudah-mudahan Allah izinkan kita selesai untuk suratul Qadar, surah yang membicarakan tentang Lailatul Qadar insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jika ada kesalahan daripada pihak saya, aku maaf, saya mohon. Dan saya amat terbuka untuk menerima sebarang cadangan dan juga teguran daripada tuan-tuan, ibu ayah yang saya muliakan. Kita berjumpa pada lain masa insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله